Hari ini kita buat cabaran shaft casting buat pertama kalinya aku di Pulau Pangkor. Pantai apa? Bogak. Bukan Bogak, Bogak sana. Teluk Nipah. Teluk Nipah. Pantai Teluk Nipah, okey? Okey, Shaft casting. Pangkor Sebiasa je. Kita target. Tapi bagi kami yang tak pernah main ni luar biasa kan. Bagi abang biasa. Jangan kita tengok 15 kaki, 14 kaki. Wih, macam mana ni kan? Biasa sama je. Macam Okey. kita pakai rod 7 kaki, 10 kaki kan. Okey. Tapi surf kalau silap teknik makan jari je. Kalau tak pakai cover. Ya, cover. Ada cover dia ataupun balut dengan Faham. selotip. Sebab nak bagi sebab tali bila kita hayuk. Ya, sebab anjakan tu kuat. Bila Ya, sebab anjakan dia kuat. Dia bila dia orang kata ni istilah macam leverage lah. Apabila rod tu lagi panjang, dia punya pergi tu lagi kuat, dah hayunan lagi kuat dengan dia punya pergi tu lagi kuat. Sama juga istilah friction dia lagi kuat. Itu yang potong jari tu, macam penting, pakar. yang paling penting dia punya safety tu. Masa nak cast, Kau tengok belakang. kena tengok belakang. Yes. But paling penting brake kena kunci ketat. Sebab Kalau masa kita hayun tu, bila brake tak kunci, loose, tali tu akan keluar, yang tu yang akan makan jari tu. okey, faham. Lepas tu dia akan efek balingan kita tak pergi jauh. Tak ada kebaikan, keburukan semuanya. Potong jari tak pergi jauh. Jadi istilah apa dia perambut pula macam mana tu? Rambut sama je macam kita main bottom. Perambut T Rambut T ada antara nak dua mata ataupun satu mata. satu mata ataupun just letak rambut dekat snap. Dia tengok dia Tengok target. ini kebanyakan ikan sisik. Okey Sisi, kalau perambut letak kat snap tu ikan apa? Sama juga. Lebih kepada ikan dasar lah, macam pari semua tu lah. Okey, faham. Kira ni dia ni lebih kurang sama macam kita ikat perambut bottom reef boat. Sama juga. Kan? T batu kat bawah, T mata kait kat sini. Okey, untuk dasar kita dapat pari apa semua tu, snap, batu, perambut. Betul? Macam tu. Okey. Umpan apa yang biasa pakai kat sini? Kebiasaan yang kita pakai untuk surf casting ni, potong fresh, udang hidup ataupun udang mati pun boleh, ikan kembung ataupun ikan belaling, sama ada kita slice lapah ataupun kita Cube. potong-potong. Cube. Tapi dia tak pakai belanak apa semua tak ada kan? Boleh juga. Boleh juga. Berbolos target untuk pari kan. Berbolos Bolos boleh jadi umpan kau? boleh jadi umpan. Yes. Biasa kita bolos ni buat untuk makan je. Dah ada saiz. Ada tempat dia buat umpan untuk ikan pari. Dia kata killer. Untuk ikan pari. Kita orang try kat sini belum lagi lah. Belum ada hasil lagi. Belum ada hasil lagi. Pasal apa tau? Pasal sini bolos banyak. Terlampau banyak. Terlampau banyak terlampau bolos banyak. ni. Bila dia jalan tu, dia nampak bolos sama aje. Dia dah jemur lah tu. Dia dah jemur, dia dah bosan. Macam sama lah kita hari makan nasi nak makan spaghetti ke. Okey, faham. Itu Kenapa? penat lah tu. Next. Next. Apa cakap tadi? Jangan stop 5 minit sampai penuh. Jangan stop. Mahal lagi buat apa? Surfing yang kita cast sampai 120, 150 meter. Kuyuh panjang ni. Dia stop. Dia tak kena. Apa dia cakap tadi? Dia cakap aku lemah. Anak. Boleh tahan 3 jam. Dia cakap lemah tadi. Ni tu aku nak Baru tahu penangan dia bagi ketat sikit. jalan. Bye. Nak next tak? Next. Ni dia lah. Uish, putih. Habis dah tali.
Okey putih ni. Tak penuh pun. Cukup dah. Hang beli paling habis dah. Dia pasal dia cetek yang boleh pergi tak jauh. Tak apalah kalau nak. Dia kena penuh 10 baru pergi jauh, betul tak? Dah lah. Bawa benda macam ni. Jaga tajam pun benda ni. Butuh pang. Ui, dah sampai pula jarak. Sekarang ni kita masuk umpan. Kita pakai janggut sotong. Okey, kita sangkut macam ni. Sangkut macam ni. Bagi dia ada ekor belakang ni. Baru dia ada action. Action. Ha. Baru ikan nampak action. Wow. Kau. Apa macam? Ya, saya tahu. Mak, Dua tu. Boleh tu. Cumi pada sedar. Oh. Ya, cuba. Aduh, tapi dia kena jauh ni. Biar betul ke ni panjang tu? Aku tengok dia pendek je tadi. Dah lah, tengok lah. Salah juga salah. Jangan kena. Tahu panjang. Itu lah panjang sangat. Gary ni pun. Pun tengok you letak macam mana bang ni. Tapi boleh pergi juga benda lah. Ui, tak sampai lagi weh. Dapat keluar jarak. Ui, tak sampai lagi. Ui, tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Ini kalau ada matahari depan kan. Okay, ngam. Orang serve kita serve bagai-bagai macam-macam. Tengok. apa hari ni dah? Confirm terbang ni. Confirm terbang. Tak. Panas Terbang. tengok. Terbang. Sengit sangat. Yang paling penting kau nak pakai kan, tak takut terbang pakai ni brand ni. Sebab apa tau? Dia akan cakap apa? Terbang satu ganti satu. Lawak jangan serius sangat. Okey, jadi kita orang lain surf casting misi mencari ikan. Kita orang surf casting tak tahu misi mencari apa. Tengok, berbagai macam-macam speaker ada, meja, kerusi, BBQ semua benda ada. Janji santai, kumpau itu pasti. Kan? Janji santai, kumpau itu pasti. Dah tadi dah. Betul boleh Ui. Dah, okey. Ngam. Kita dah settle baling, apa lagi? Tunggu dan lihat. Itulah sebab apa kenapa yang aku suka main casting lagi banyak daripada bottom. Dah baling jadi bengong, tak tahu buat apa. Melekat. Pari. Pari kena. Jaga. Boleh makan ni? Boleh. Tukar. Ha? Tukar. Apa tukar? Sama ni panggil ikan tukar. Jaga duri jangan dekat. Tengok ekor dia tu. Dia dah tunggu mangsa tu. Tapi kecil macam ni apa yang nak makan ni sedap ke? Dia memang besar ni kan. Besar ni kan pari kita. Dia tak besar. Oh, yang panggil apa nama ni? Tukar. Apa cuka? Ketukar. Oh, ketuka. Boleh makan ke?
Ni. Dia gembut sikit lah. Yang you selalu kedai Chinese kan? Macam pari kan? Yang mereka masak masam tu kan? Ni lah. Oh ni masam. Dah, selalu mereka masak masam-masam tu. Oh. Layan tu. 上玩具，让我色多优美。随着总散。